Okay, saya first kali boleh saya mulakan? Boleh, silakan. Okay. First kali saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. viewer seramai 380,000 orang yang ada tengah Oh, tengok ni. Kan? First kali saya nak mohon maaf, mohon ampun, mohon sekiranya ada terkasar bahasa selama saya penceritaan saya subhanallah, selama ni tak ada apa. Okey, Okey. semua okey. Dan saya bukan apa, sebab cara saya bercerita mungkin cara terlalu santai, dan mungkin ada orang-orang yang mungkin menyangka saya ni riak ataupun action InsyaAllah. poyo apa semua kan. Tak ada lah. Mana ada. Tetapi benda ni berlaku semalam. Oh, ya ke? Berlaku semalam. Oh, cerita ni lah. Ya. Masya Allah. Pasal tu saya cakap saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya ni bukan orang pandai. Saya bukan orang ilmu tinggi apa. Saya tak ada. Ilmu ni memang takkan cukup. Seluas lautan dakwat takkan cukup dengan ilmu Allah ni. Betul. Okey. Jadi kejadian semalam selepas saya ada di satu channel saya bercerita. Saya punya performance, saya punya kesihatan saya amat cantik. Okey. Tak pernah ada masalah-masalah yang orang cakap high, penyakit yang tinggi. Ini malam tadi baru laku. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf pada viewer kalau katakan andai kata penceritaan saya tak seronok didengari apa semua, saya mohon ampun dan maaf. Saya bukan orang pandai, saya bukan orang ilmu tinggi, saya orang biasa. Okay. Jadi selepas saya bercerita, tiba-tiba saya diserang. Jantung saya, dada saya tiba-tiba sakit, ibarat digrip. Astaghfirullahalazim. Selepas bercerita. Okey. Jadi saya rasakan mungkinlah sebab saya terlalu penat ke apa ke, lewat. Okey. Tak ada masalah. Jadi saya nak kata tidur tu pun tak apa, nak boleh tidur apa semua kan. Okey. Pagi saya bangun macam biasa apa semua, bawa kereta apa semua, singgah di Petropam. Kebetulan Petropam ni, budak-budak Petropam ni kenal saya lah. Bang, kenapa muka pucat sangat bang? Masa tu saya dalam keadaan orang cakap dada saya memang tengah sakit. Okey. Muka pucat sangat ni bang. Mana pucat? Tapi handsome lagi kan? Kita gelak. Okey. Kita nak menyedapkan hati. Jadi bila katakan dah jadi macam tu, kita automatik kita fikir, ni apa hal pula ni, orang dah sampai cakap aku pucat gila muka ni. Kita tak puas hati. Kita rasa tak sedap hati. Tak sedap hati. Saya pergi buat check up di klinik. Buat ECG, buat apa semua segala makna, test pulse, nadi apa semua. Bro Fai tahu apa doktor cakap? You punya kesihatan bang excellent. Tak ada simptom-simptom mengatakan you kena serangan jantung ke apa, tak ada. Allahu Akbar. Okey. Maksudnya ada yang test lah tu. Berkemungkinan mungkin dalam sepanjang penceritaan saya, mungkin orang, sebab saya selalu naik. Okey. Dan mungkin ada terlintas di hati pendengar-pendengar mengatakan, brother ni selalu sangat jumpa ni, apa hal dia ni kan? Ini mesti ilmu tinggi. Berkemungkinan, saya tak tuduh, berkemungkinan ada yang beri tanggapan macam tu. Kita try satu kali tengok, tumbang tak tumbang. Berkemungkinan. Sebab kalau katakan kita dalam di sebalik
perawatan alternatif dan Islam ni dan rawatan sains modernisasi yang macam doktor apa semua ni, kita kena balance. Kita kena pergi salah satu and then kita dapatkan keputusan sini okey, maknanya kita kena pergi yang satu lagi. Mencuba tanya. Bila saya pergi, adalah jumpa kawan-kawan apa semua, dia cakap kadang-kadang dalam kita ni bang, ada yang saja-saja try. Saja-saja try nak tengok kita. Ini lillahi ta'ala malam tadi berlaku. Jadi apa CEO dah buat rawatan dah? Alhamdulillah. Saya tak cakap saya pandai, tetapi perawatan yang terbaik adalah daripada diri sendiri. Okay. Bro Remy kata mana punya mamat yang nak test tu katanya. Wallahu a'lam bisawab. Saya tak nak tuduh, saya tak nak apa, saya tak nak ni. Cuma saya cakap wallahu a'lam bisawab, kita tak tahu siapa. Berkemungkinan orang nak try. Mungkin CEO masuk grup lain ada yang test tu. Mungkin. Kita tak tahu. Dalam viewer ramai-ramai kita tak tahu siapa. Cubaan demi cubaan ni memang akan ada. Cuma kita kuat tak kuat je lah. Betul. Dalam grup ni tak ada siapa nak try. Kan? Itu saya cakap. Saya bukan orang handal, saya bukan orang ilmu tinggi, saya orang biasa. Saya orang biasa. Tetapi yalah, kita saya nak cerita pasal ada pengalaman kita kan, bukan kita nak mendabik dada apa kan. Betul. Jadi bila kena macam tu, kita rasa macam tak seronok lah. Saya cakap terus terang, kalau dapat kelebihan untuk berjumpa dengan benda-benda ni, bukan satu benda yang nikmat. Betul. Bukan benda yang nikmat. Kau boleh nampak benda-benda ni apa semua kan. Itulah Abang Beza pun cakap kan, semua dah bertahun Abang Beza dekat sini pun alhamdulillah kan. Saya tak nak lah cakap apa, sebab saya ni baru je terjebak dalam cerita-cerita seram ni. Cara saya bercerita pun memang macam ni. Betul. Itu tak ada memang masalah. Tak ada masalah kan? Sebenarnya. Ini saya rasa malam ni, saya rasa mungkin malam ni yang agak serius sikit saya bercerita. Mungkin 70% serius sikit saya bercerita. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada dalam penceritaan saya selama ni mungkin ada yang dalam ni yang tak berapa setuju apa semua kan. Mungkin cara penceritaan saya mungkin nampak agak poyo apa semua kan. Tetapi itulah saya. InsyaAllah. Kita bukan poyo sebab kita bercerita melalui pengalaman kita. Kalau bagi pendapat saya lah CEO kan, sahabat-sahabat kita yang berada di dalam dalam live Malam Misteri Profile ni semua seronok bila dengar CEO bercerita. Tengok, anda boleh tengok komen-komen yang berada di sini kan. Semuanya betul. Okey kan. Alhamdulillah. Itulah, alhamdulillah lah. Sebenarnya kita pun sebenarnya bukan saja-saja nak bercerita. Kita pun kadang-kadang bila kita dah meningkat usia, dah orang cakap satu faktor, usia dah tua, kita tak bercerita benda-benda ni. Kadang-kadang orang tak tahu apa kejadian, kat mana tempat dia, apa semua orang tak tahu. Bukan cakap kita pandai, kita tak pandai. Kita bukan orang berilmu, kita pun tengah langgang kan. Jadi kita ambil pengajaran apa yang boleh di-share. Betul. Allahuakbar. Jadi saya cakap terus terang, malam tadi memang saya dah kena. Sebab saya cakap terus terang malam tadi semasa saya tengah live, saya nampak kelibat dah. 2 kali kelibat. CEO jangan cerita live mana
Saya tak nak cerita lah mana. Jangan cerita lah mana. Jadi itu je lah kan. Kalau nak cerita lagi banyak yang Boleh cerita pasal lift. Kan. Kita memang tunggu. Kalau siapa tak percaya, tanya pada sahabat-sahabat kita di ruangan komen. Dia orang tunggu. Cerita lift tangga lift Boleh. Kisah dia macam ni lah. Saya cerita santai saya tak ada nak on cakap. Saya nampak CEO kat live mana. Okey, dah nampak tu tak apalah. Biarkan. Tapi tak payah cerita lah kat mana Okay. Dia, saya cakap terus terang mana-mana lift bangunan tinggi kebiasaannya memang kan ada penghuni dia. Saya pun dengar macam tu juga. Okey, pasal apa saya cakap? Okey, kadang-kadang dalam bangunan tu kita tak tahu berapa lama bangunan tu dah siap. Dan untuk buat terowong lift tu perlu masa. Dan semasa construction, apa-apa pun dia akan siapkan terowong lift tu dulu. Okey? Ya. Dan kita tak tahu dalam terowong lift tu apa benda yang ada, apa benda yang dicampak, apa benda orang yang berapa orang dah dicampak dalam tu kita tak tahu. Okey. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya penceritaan saya ni sikit Jadi pada satu ketika tu saya balik malam lah. Saya memang kerja saya balik malam apa semua kan. Syakdan, anda tunggu sebentar lagi selepas daripada CEO, okey? Oh, dia tertekan kali. Tak apa. Teruskan apa ni CEO. Okey. Jadi bila saya balik pukul 2-3 pagi kan? Balik 2-3 pagi. Kebetulan lah, memang rumah kena naik lift apa semua kan. Dia rumah tinggi biasalah kan. Naik lift. Jadi dia biasanya kalau kita tekan tingkat yang mana kita nak tuju tu, kalau dia naik straight okey. Kan? Dia kalau kena, kalau macam waktu awal lagi okey. Dia boleh berhenti kat tingkat-tingkat mana tu, itu tak kisah waktu awal. Dia kalau lepas jam 12 tiba-tiba dia berhenti dekat tingkat-tingkat yang mana yang bukan kita nak pergi, itu masalah sikit lah. Okay. Saya balik pukul 2-3 pagi. Balik biasalah, dalam lift apa semua. Nak dijadikan cerita, lagi beberapa tingkat nak sampai ke ke level yang saya nak pergi tu lah. Lift berhenti. Dia berhenti secara tiba-tiba Lift berhenti. Memang dia berhenti kat tingkat tu lah. Okay. Bila berhenti dekat tingkat tu, lampu dekat hall lift tu dia berkelip-kelip tau. Scary. Macam mati-mati, mindu nak mati-mati kan. Jadi kita pun okey je. Sebab saya kalau naik lift saya memang akan duduk penjuru tau. Okey, faham. Saya akan duduk di hujung penjuru lift. Sebab senang, angle senang. Boleh Sebab nampak sekeliling lah maksudnya tu. Ya. Sebab satu lagi dia safety reason lah, safety issue lah kan. Kita boleh nampak orang cakap big view lah. Jadi lift tu terbuka. Lampu hall lift tu dia berkelip-kelip tau. Okey. Itu tak seram. Dia jadi seram bila nak tutup tu. Pintu nak tutup maksudnya? Pintu nak tutup tu. Pintu lift nak tutup. Okey. Masa pintu nak tutup tu, saya dah orang cakap dah buka phone apa semualah. Layan phone. Bila dah tutup lagi sikit berapa inci nak tutup, pop ada tangan. Astagfirullahaladzim. Tangan gelap besar berkuku panjang. Allahu Akbar. Dia bukan tahan di bahagian orang cakap level tangan manusia pegang tau. Tahan pintu tu tau.
Pintu lift tu. Dia punya level dia tahan macam ibarat kita standard lelaki lebih kurang 116 lebih tinggi kan. Tinggi. Dan dia atas. Atas kepala kita. Dia punya level tangan tu. Dia masuk Menahan. tangan begitulah. Tangan yang menahan tu tangan belah kiri. Okay. Kuku memang kuku ni lah. Kuku panjang lah. Kuku panjang. Ya Rabbi. Jadi bila kita saya tengah duk galit my phone sebenarnya. Jadi bila pintu kena tahan, kita tengoklah. Bila kita tengok kita punya eye view, kita tak nampak apa. Apa hal? Kita tekan button tutup, tak boleh. Tengok tangan ke atas. Ui. Macam mana tu? Nak orang cakap bila jadi situasi macam tu, kita ni nak kata berani, tak adalah berani mana. Tapi kita nak tengoklah apa benda kat luar kan. Ya Allah, sempat lagi nak tengok. Allahu Akbar. Sebab tahan, tangan tu dah menahan. Tak ada siapa bang. Ya Allah. Tangan tu dah menahan. Tapi Tangan CEO tu masih nak merapati tangan tu untuk melihat siapakah sebenarnya tu. Siapa kat luar tu? Tapi cuma nampak tangan je. Tangan je. Orang figurnya tak ada. Tak ada. Allah, astagfirullahaladzim. Kalau saya rasa saya pengsan. Dia orang cakap cuak-cuak berani jugalah macam tu. Sebab berapa benda mengganggu kita punya perjalanan kita kan. Aku nak balik ni. Jadi bila orang cakap, dia banyak lah. Kalau normally kalau mana biasa. Jadi bila mana-mana orang yang biasa bekerja di bangunan-bangunan tinggi apa semua, kebiasaan akan tahulah. Dia akan tahu. Mungkin Pasti ada Pasti ada. Paling horror, paling seram kalau katakan lift tu dia berhenti dekat tingkat-tingkat yang tak sepatutnya. Yang tak sepatutnya dia berhenti. Kan. Ya, ada hotel dulu. Tu sebab katanya nak naik lift kena berdua. Waalaikumsalam, Ramlah. Ya. Adik. Jadi kadang-kadang bila kita naik lift ni, bukanlah cakap kita ni, kalau boleh biarlah berteman. Apa-apa pun senang. Tapi kalau dah pukul 2-3 pagi, mana ada orang nak teman bang? Itulah pasal kadang-kadang kita ni unplanned. Kadang-kadang kita balik daripada urusan di luar. Kita balik, kita seorang kan. Betul. Tapi memang banyak lah benda-benda macam ni, memang banyak lah. Macam gangguan di lift apa semua tu kan. Memang banyak. Terlampau banyak. Cuma orang nak cerita dengan tak nak cerita saja. Betul lah. Dia belum lagi ada yang menjengah pula tu. Belum lagi nak menjengah lagi Kau seorang dalam lift, buka-buka dia berhenti pula dekat tingkat yang bukan yang tingkat yang kau nak berhenti. Lift terbuka je dia menjengah muka. Tapi Muka dia dia menjengah pun macam ada juga. Macam mana rupa tu? Allah. Dia bukan menjengah lah, maknanya dia tunjukkan diri dia lah. Kan. Nanti saya hantar kat WhatsApp gambar. Ada gambar? Ada gambar. Allah. Okey, boleh. Tapi kalau kata CEO, kalau boleh kongsikan sikit bukan ilustrasi lah, macam gambaran melalui penceritaan CEO, bagaimana rupa dia tu pada sahabat-sahabat kita yang berada di komen ni. Dia rupa dia macam ni lah. Sebab benda ni dia boleh menyerupai macam-macam.
Okay. Ada yang menakutkan sangat, terlalu menakutkan sangat pun ada. Ada yang orang cakap menyerupai macam langsui pun ada. Jadi rupa dia macam biasa lah. Macam biasa. Macam orang. Macam biasa. Macam orang. Berpakaian apa semua kan. Tapi kalau time-time pukul 2-3 pagi dan orang tu tak naik lift dan dia menjengah pula, apa hal? Allah. Suspend lah. Kan? Suspend. Apa hal? Apa hal? Relax bah. Jangan digosok sangat tangan tu. Sebab apa tahu, bila CEO bercerita ni, saya cuba orang kata untuk menyelami tau. Bagaimana keadaan CEO, saya bayangkan diri saya berada di tempat tu. Itu yang sebab saya pernah juga kan pergi rumah saudara. Adik saya pun ada tinggal di apartmen yang tinggi kan. Kadang pergi rumah dia seorang diri, naik lift kan. Lepas ni kalau aku ni memang aku teringat lah cerita CEO ni kan. Kadang-kadang kita terasa perjalanan lift tu lama sangat. Itulah. Bila nak sampai? Tak sampai-sampai. Tengok Abang Bella kita pun meremang. Kan? Jadi dia cakap itu biasalah untuk bangunan-bangunan tinggi, satu macam perkara yang normal lah. Kalau siapa yang bekerja di bangunan-bangunan tinggi yang balik lewat malam, that's normal lah. Kan? Jadi orang cakap saya bukan nak menunjuk pandai. Kebanyakan suka duduk dekat penjuru. Senang. Tak akan terasa ada orang keliling. Betul. Ni Abang Mirza, super juga macam CEO dan super juga macam saya. Sebab apa, kita bila kita duduk di bahagian-bahagian penjuru ni, kita akan nampak sekeliling kita. Kadang-kadang Bufai, lift terbuka bukan tingkat yang kita nak berhenti. Betul. Betul. Dia tak ada tunjuk dia punya penampilan, penampakan, tak ada. Tetapi yang masuk tu angin. Lomo. Terasa angin dia masuk. Itu yang tak boleh brain tu. Itu yang kau rasa macam ada orang kat belakang kau. Aduh. Kan? Itu yang best. Saya boleh bayangkan tu. Kita sandar bucu belakang lift, line clear. Kan? Kena pula pintu tu, tempat tu gelap. Dan bau busuk kat tu. Allah. Paling cun. Ini benda-benda ni orang cakap dia suka mengusik. Dia mengusik. Dan dia kalau katakan minta maaf cakap, bukan saya nak bongkak atau riak, saya nak bagi tahu. Jadi sekadar kongsi. Benda ni makhluk ni dia tak kecekik kita. Tetapi dia punya mainan dia akan menyebab kita akan mental dan akan menyebab kita dibunuh, akan buat kita mati. Saya pernah keluar lift masuk ke bilik mayat. Saya pernah kena kat SUKM orang tu. Bilik mayat SUKM kat bawah bang. Bawah sekali bang. Tempat saya bagi terima gaji kat situ bang. Gaji susun file. Jadi saya adalah beberapa cerita pengalaman yang banyak cerita lah sebenarnya. Tapi itulah kan, ini sebahagian cerita kan. Satu lagi kalau boleh saya tambah satu cerita. Boleh. Kalau siapa-siapa ingat, orang-orang Shah Alam, siapa-siapa ingat, ada satu kawasan rekreasi orang panggil Bukit Cerakah. Semua orang tahu tempat tu. Tapi memang tempat tu memang rare gila. Tempat tu rare dan kurang publicity. Yes, betul. Cerita kata Frizo.
Siapa? Alamak, cerita. Macam cerita. Okey. Bukit Cerakah ni memang kawasan rekreasi, okey. Tapi dekat situ ada satu tempat, ada satu terowong Jepun. Terowong askar Jepun. Terowong Jepun Ya, Saya baru pertama kali dengar ni. ya, memang ada dekat kawasan. Okey, kalau nak tahu kawasan, saya tak tahu sekarang Bukit Cahaya Cahaya Seri Alam tu buka lagi ke tidak, saya tak tahu. Allah alam. Mana kena masuk ke dalam lagi ke, Rio? Masuk dalam lagi. Dia berhampiran dengan kawasan campsite. Oh, kena buat jungle trekking lah. Baru jumpa. Dia berhampiran dengan kawasan campsite. Okey. Teruskan. Okey. Oh, dah dia lepak dengan Jadi- CEO. Alright. Jadi masih dibuka Tengah hari tadi saya lepak dengan CEO. CEO mana tu? Jadi bila saya kebetulan saya ni banyak bawa budak-budak remaja masuk hutan, motivasi apa semua kan. Jadi bila budak-budak peserta dah tidur apa semua, kita sebagai jurulatih apa semua nak kena prepare lah report apa semua, wrap up apa for today punya activities apa semua. Jadi kita seorang lah. Okey. Kalau katakan orang berkawat atas jalan tar, kita boleh dengar, tahu macam mana rentak dia. Tetapi kalau orang berkawat Okey. Kalau orang berkawat, orang berkawat atas padang, lain bunyi dia. Okay. Tengah-tengah saya buat kerja, saya akan buat kerja di kawasan tengah-tengah tau. Okay, berhampiran dekat, tak ada berhampiran, jarak terowong tu pun lebih kurang dalam 50 meter macam tu lah. Waalaikumsalam Haziq Amirul. Terima kasih hadir. Okay. Teruskan. Ni. Yo. Jadi kita akan buat report apa, seorang-seorang saya buat report apa semua seorang-seorang kat tengah-tengah, kawasan tengah-tengah. Jadi buat dengar daripada sayup-sayup bunyi orang berkawat tau. Prap, 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 prap. Bukan seorang berkawat. Ramai yang berkawat. Ya Allah. Okey. Bila saya perhatikan, mula-mula saya perhatikan tak ada apa. Okey. Kali kedua saya perhatikan, nampak satu platoon lah. Askar Jepun tengah berkawat bang. Allah, astagfirullah. Lengkap berpakaian bang. Subhanallah. Lengkap berpakaian. Dia macam floating tau. Dia berkawat macam floating tau. Dia berkawat tapi dia floating, terapung. Ya. Waalaikumsalam Hafid. Terima kasih hadir Hafid. Itu saya nampak di sebalik orang cakap cahaya yang sama-sama lah. Oh, daripada jauh lah. Sebab terowong Waalaikumsalam Joanne. jarak dia lebih kurang dah 50 meter daripada tempat saya sit down, tempat saya buat report lah. Kita boleh nampak. Jadi Nampak gelap. apabila CEO nampak keadaan macam tu, apakah yang berlaku seterusnya dan apakah tindakan CEO pada masa tu? Sambung penulisan balik, report balik. Cuma cuak sikit lah. Dia tidak mengapa-apakan Tak ada. CEO lah. Tak ada. Dia macam apa orang cakap, tumpang lalu je. Dia macam tumpang lalu. Seram Je. siut. Dia macam tumpang lalu je. Tapi kita boleh nampak lah, lengkap berpakaian dengan topi dia Terima kasih Haziq. kan. Jadi banyaklah tempat-tempat sebenarnya kat Malaysia ni, banyak sebenarnya. Kan.
Ya Tempat Allah. tu nama apa? Bukit Cahaya Seri Alam, ataupun dulu mula-mula dipanggil Bukit Cerakah. Bukit Cerakah. Abang Azrin tahu tempat tu. Bukit Cerakah. Hmm. Saya pun dah tak ingat kat mana laluan dia nak pergi ke sana ke Terowong tu pun saya tak ingat. Bukit Bunian. Wallahualam. Tapi Bukit Cerakah lah. Tak tahulah kalau ada orang Bukit panggil Cerakah. Bukit Bunian. Bukit Bunian kan. Wallahualam. Belakang seksyen 89 lah. Lebih kurang lah kalau tak silap saya. Ya betul. Laluan masuk seksyen 8. Betul. Betul. Hmm. Tapi dah tak ramai macam dulu. Saya pun dah bertahun tak masuk situ ni CEO. Saya tahu tempat, saya tahu tu, tapi yang CEO nampak tu ada tempatnya. Ada kat area Terowong tu lah. Kat area Terowong tu lah. Saya tak tahu lah kalau ada terowong Jepun ke situ. Ada, memang ada. Memang ada. Memang ada. Cuma itulah, apa yang saya nampak, apa yang berlaku kat saya, apa yang pengalaman saya, ini bukan satu benda yang nikmat. Betul lah. Mana ada benda tu nikmat. Allah. Tak nikmat. Sebab bila benda tu masuk, bila benda tu kita nampak, dia akan mengganggu kita punya fikiran. Betul. Kita nak kerja pun dah tak syok dah masa tu. Dia akan jadi traumatized tau. Betul. Memang betul. Dia makan masa tau. Dia akan makan masa 2-3 hari juga untuk recovery balik tau. Daripada kita punya mind kan. Kena pula terpaksa bertugas dalam beberapa hari pula dekat kawasan tu kan. Ya. Itu yang kacau kita punya ni. Kita punya mental. Tapi kita pula kena jaga budak-budak. Takkan kita nak tunjuk kita punya weak kita depan budak-budak? Kan? Itu pun masalah juga. Jadi kita ni yang jurulatih ni terpaksa lah berpura-pura baik, berpura-pura kuat. Padahal pun kita pun mental tu. abang pun lemah dek. Allah. Kan? Dia macam-macam lah. Yang saya, itu belum lagi yang saya ceritakan yang daripada, okey, sekarang ni zaman teknologi HD, CCTV HD daripada CCTV kita boleh nampak. Betul lah. Daripada CCTV memang boleh nampak. Itu kan kalau hospital pergi macam-macam. Tak payah hospital lah, tak payah hospital. Saya bagi tahu kawasan kat mana. Okey. Kalau naik MRT yang menghala Putrajaya, satu stesen nama dia UPM. UPM. Stesen UPM. Okey. Okey. Dalam kawasan stesen UPM tu, berdepan dia ada satu kawasan, nama dia kita orang panggil tempat tu DC, Distribution Center. Okey. Under Jabatan Pertanian. Dulu bangunan tu memang dah ditinggalkan berpuluh tahun. Tak ada berpuluh tahun, lebih kurang 10 tahun tak ada orang duduk apa semua kan. Tak ada staf Jabatan Pertanian. Jadi kita orang duduk situ. Jadi bila duduk situ, saya ditugaskan sebagai Senior Safety and Security Officer. Okay, untuk satu projek tu lah. Jadi kita macam biasalah akan buat report, daily safety report, apa safety apa semua, security and safety punya report apa semualah. Dan benda ni bukan boleh buat dalam masa setengah jam. Dan sebab besok tu kita nak meeting apa semua kan, prepare. Jadi depan saya ni akan ada 2 monitor. Dekat table saya ni akan ada 2 monitor. Satu monitor komputer PC dan satu lagi monitor CCTV. CCTV tak banyak pun, dia boleh pecah, saya punya boleh pecah 12. Boleh baca 12 banyak ke tu? Okey. Jadi berdepan ofis saya di kawasan lapang. Depan tu sikit lebih kurang jarak lebih kurang dalam 50 meter ke 100 meter, 70 meter itu
pos pengawal. Pintu bertutup. Okey. Tengah-tengah buat report apa semua, sama-sama kita tengok CCTV apa semua, buat report apa semua. Nampak dekat bawah lampu dalam CCTV ada orang tengah duduk dekat bawah lampu dalam CCTV. Okey. Kita pun tengok siapa pula ni kan. Ingat budak security punya apa, kawan-kawan ke duduk ke, sebab kita kat dalam kan, kat dalam office. Kita pun paging panggil budak security. Tu siapa tu duduk kat ni, kat bawah lampu tu, kawan korang ke apa benda ni kan? Panggil pakai set lah. Mana ada siapa bang? Kau ni jangan buat pasal lah kan. Tak ada siapa. Kau masuk office jap. Daripada CCTV nampak. CCTV nampak. Saya panggil budak security tu datang. Budak security tu dia lalu juga kat kawasan lampu tu. Dia lalu juga kat kawasan lampu tu. Okey, dia lalu. Joan tak apa, layan aja kan. Layan aja. Okay, dia masuk office. Dia jumpa saya. Bang, abang nampak siapa bang? Kau cuba tengok CCTV ni. CCTV ni takkan nak tipu kita. Dia memang seketul lah. Nampak figure Ya. manusia ni. Tengah duduk. Maksudnya dalam bentuk bayangan lampu. ke? Dalam bentuk fizikal. Fizikal manusia betul? Fizikal manusia. Okey. Tapi bila tengok luar tak ada. Dah. Tengok dalam CCTV. Tengok dalam CCTV ada. Dan laluan tu budak security tu pun baru lalu situ. Ya Allah, ya Rabbi. Seram betul. Kan tu bila saya cakap dia, ya ni kau tengok siapa ni? Ni siapa ni? Bang, mana ada orang bang? Allahu Akbar. Kawan kau ke? Kawan kau? Bukan bang. Contohlah ada dia malam akan ada partner 2 orang. Security. Dia tu dalam pos bang. Ya Allah. Habis tu yang ni siapa? Yang ni siapa? Mana saya tahu bang. Tiba-tiba semua dua-dua meremang dalam office. Okey lah, kalau tak tahu tak apa, kita balik lah. Itu kawasan tu dia sedang. Kawasan tu sedang. DC, kita panggil DC, Distribution Center. Dan sebelum saya masuk office tu, sebelum staff lain masuk office tu, dia antara yang terawal 3 orang awal masuk office tu, saya, big boss dengan ada secretary. Jadi kita dah kena kacau dah. Kita kena kacau lah dengan penghuni-penghuni dalam tu. Penghuni dalam tu satu family. Ini semua bangsa-bangsa umur-umur dah dekat 700-800 tahun. Ini jin besar-besar ni. Ya. Semua dah layut-layut ni. Ini saya panggil seorang perawat. Pagar. Tapi sebelum pagar tu memang saya akan minta dong transfer mana-mana dululah. Itu je lah cerita-cerita dia yang mana ada CCTV, bab CCTV apa semua kan. Tapi macam mana saya cakap, apa yang kita nampak ni bukan satu benda yang nikmat. Betul. Bukan satu benda yang nikmat. Untuk recovery balik, benda makan masa. Saya pun tak seronok benda-benda macam ni sebenarnya. Cuma saya boleh cakap apa yang kita nampak itu pengalaman kita. Semua yang berlaku ni CEO, semuanya atas izin Allah SWT kan. Kita mau tak mau kita terpaksa hadap kalau benda tu Allah izinkan. Dan benda ni tak akan berlaku sekiranya tanpa izin Allah. Dan Allah mungkin nak menguji kita. Nak tengok keimanan kita tak kat mana. Betul. Kan? Betul.
Bukanlah cakap kita berani sangat sampai kita ada perasaan takut. Setiap manusia memang kau berani macam mana, memang akan ada sekelumit perasaan takut. Memang Ada, mesti ada punya. akan ada. Macam saya cakap sebelum ni, dia suka datang dengan elemen-elemen surprise. Dia Betul? akan bagi cara terperanjat. Kan? Jadi bila terperanjat tu kita pun terperanjat. Dan satu lagi pula kan, kehadiran itu dengan membawa satu figure yang tak sempurna sebenarnya. Ya, Kita akan dapat detect. betul. Jadi orang cakap memang banyaklah kejadian-kejadian apa semua ni, memang terlalu banyak. Cuma betul itu pasal saya cakap, kalau kita Betul, diberi abang Raimi. izin untuk kalau kita hijab kita dibuka, kita rasa kalau kita yang biasa ni apa rasa tak mampu nak menepis. Betul. Tak mampu kita. Tak mampu. Memang tak mampu. Kalau ditunjuk rupa diri sebenar, kalau ditunjuk rupa yang biasa tu, itu baik lah tu. Betul lah. Standard lah tu. Dia belum tunjuk. Kalau dia tunjuk muka dia yang original punya tu, Allah. memang kadang-kadang tak cukup tanah kan. Tapi itulah, saya minta maaf sekali lagi pada semua viewer kalau andai kata saya punya penceritaan saya ni mungkin agak, orang dengar mungkin agak bongkak atau riak. Saya bukan bongkak, bukan riak, bukan takbur. Saya pun ada perasaan takut. InsyaAllah CEO jangan risau. InsyaAllah saya percaya sahabat-sahabat yang berada di live Malam Mistik Profile ini semuanya menerima apa perkongsian saudara ni dengan berfikiran secara positif. Ya, InsyaAllah, ini insyaAllah. sekadar kita sharing pengalaman lah. Kadang-kadang pengalaman tu orang tak ada, kita ada Perkongsian yang baik kata Hafiz. kan. Tapi itulah ada kala kita di atas, ada kala kita di bawah. Betul. Kadang-kadang orang nak cuba-cuba, tu biasa lah tu. Terpulang lah. Kalau saya peringkat umur macam ni, saya dah tak kisah dah. Tadi saya lepak-lepak kejap, makan-makan dengan Rizzo. bos Bang Frizo tadi. Saja je lah, lepak-lepak kan. Semangat saya memang kuat bang, Abang Beza. Semangat saya memang kuat. Tapi kadang-kadang bila tua-tua ni lemau sikit lah. Biasalah. Dah malas nak fikir lah kan. Kadang saya pun tergelincir juga. Kan. So tak apalah, saya ramai lagi tengah queue ni. Saya minta maaf, minta ampun sekiranya saya punya penceritaan saya kurang menyenangkan hati mana-mana pendengar viewer. Semua okey. Segala kebaikannya datang daripada Allah Ta'ala, segala keburukannya datang daripada saya sendiri. Okay, saya mohon ampun dan maaf pada semua. InsyaAllah saya rasa dalam ni insyaAllah semua positif. Semua Dan positif. teruskan momentum positif, insyaAllah. Bagi happy, insyaAllah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Profai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita seram malam mistik Profile, bayang hitam terasa klasik. Di sebalik pohon rahasia berdetik, malam ini jiwa jadi panik.